Ramai orang takut untuk beli emas apabila harganya meningkat. Rasa rugi, rasa tidak berbaloi. Tetapi inilah salah faham yang biasa berlaku. Sebenarnya, harga mahal atau murah itu hanya sementara. Yang lebih penting ialah matlamat jangka panjang anda. Mari kita lihat fakta. Pada tahun 2022, harga emas kita RM269 per gram. Ramai tunggu harganya jatuh. Tetapi dalam masa 3 tahun sahaja, harganya naik hampir 2 kali ganda melepasi RM400 per gram. Apa maksudnya? Walaupun anda beli emas pada harga yang nampak mahal, apabila anda simpan dalam tempoh panjang, anda tetap untung. Sebab emas adalah aset yang naik nilai secara konsisten dalam jangka panjang, bukannya setiap hari. Dan bonus buat penyimpan emas, emas adalah simpanan yang kalis inflasi. Nilai duit anda jatuh setiap tahun, tetapi emas kekal nilainya. Jadi beli emas ini bukan tentang bila harga paling rendah, tetapi tentang konsisten dan mindset simpanan jangka panjang. Antara strategi simpanan yang berkesan dipanggil cost averaging atau pemurataan kos harga emas, yang mana apabila anda menabung secara konsisten, anda dapat puratakan kos harga emas yang akan menjadi lebih murah dari harga semasa dan anda tidak perlu lagi risaukan turun naik harga emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.